Umi, kenapa nampak Umi macam susah hati, macam sedih? Saya memang betul-betul sedih, bukan buat-buat. Saya tahu, semua orang keliling saya tahu. Sampai anak saya pun boleh tanya. Saya memang ada meluah dekat anak-anak, tunjuk botol fake, botol sebenar. Saya kata Umi memang sangat sedih sebab ramai yang tertipu. Ramai jadi mangsa. Contohnya, Azmah Q. Dia komen, banyak akaun yang guna Raudiah HQ. Ya betul, memang dah banyak dah akaun tiba-tiba Raudiah HQ apa semua. Saya dah terbeli dari kedai lain, katanya ori, tapi tak ada kotak. Subhanallah, Puan Azmah, ada siapa-siapa yang melihat dan saya tujukan pada Puan Azmah, saya doakan semoga Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Allah murahkan rezeki, Allah gandakan lagi rezeki daripada semua yang tak disangka-sangka atas kesabaran. Kemudian tolong tengok pada packaging, kontak mereka memang olive guard tu tak ada plus. Lepas tu warna pun berbeza, kita warna olive. Lepas tu kotak dia sizing bukannya empat segi, kotak 4 segi. Lepas tu ada yang tak tipu kotak, dan kalau ada tipu kotak pun dia tak ada plastik seal macam ni. Masya Allah, terima kasih, sebarkan maklumat.